Nenek moyang kita bukan sekadar beradat, mereka menyimpan ilmu. Di setiap gerak tangan, warna kain dan ukiran kayu, ada rahsia lama yang mereka sembunyikan. Bukan kerana takut, tapi hanya yang terpilih mampu memahami. Bila tangan dihulur bukan sekadar sopan, itu tanda penghantar nur kasih dari hati kepada hati. Di sebalik sentuhan itu, mengalir doa dan restu yang tak pernah diucap. Itulah cara orang lama menyampaikan zikir tanpa suara. Sirih, pinang, kapur dan gambir bukan hanya hiasan adat meminang. Ia lambang 5 unsur alam, air, api, tanah, angin dan roh. Bila disusun dalam tepak, ia jadi tanda kesepakatan antara manusia dan alam. Itu rahsia ilmu tabir, ilmu yang menjaga keseimbangan dunia. Kuning bukan sekadar warna raja, ia cahaya langit, simbol nur ilahi. Hitam bukan kegelapan, tapi bumi yang menyerap rahmat. Orang lama percaya, setiap kain menyimpan tenaga doa dan warna membawa makna yang hanya hati bersih dapat faham. Awan larat, bunga pecah lapan, bulan sabit di dinding rumah, semua itu bukan sekadar seni. Ia doa yang diukir dalam bentuk. Bila cahaya jatuh menembusinya, roh yang tahu akan mendengar zikir yang tak bersuara. Bila dua jiwa naik pelamin, itu bukan sekadar majlis cinta. Ia penyatuan roh dan jasad, dua takdir yang disatukan di bawah restu langit. Setiap sirih junjung, setiap lilin yang dinyalakan adalah saksi antara mereka dan Tuhan. Rumah Melayu lama tak dibina sembarangan. Tiangnya menghadap kiblat, pintunya mengikut arah matahari, dan di setiap sudutnya dihitung dengan doa. Kerana bagi mereka, rumah ialah mihrab kecil di dunia, tempat jiwa sujud dalam diam. Bahasa Melayu penuh kias dan sindiran. Sebab ilmu tinggi tak boleh disebut terus. Peribahasa bukan sekadar kata, tapi kunci makna untuk yang mampu membaca antara baris. Orang lama bercakap sedikit, tapi setiap perkataan mereka punya pantulan dari alam. Doa mereka bukan sihir. Setiap jampi bermula dengan nama Allah, cuma disampaikan dalam bahasa alam. Bila mereka berdoa untuk angin, hujan dan tanah, itu bukan pemujaan, tapi perjanjian lama antara khalifah dan ciptaan. Mereka bukan sekadar beradat, mereka sedang menjaga rahsia Tuhan di bumi. Dan rahsia itu masih hidup dalam darah kita hari ini.